Seorang pelajar institusi pengajian tinggi mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuantan Pahang pada Selasa atas dua pertuduhan iaitu mencemarkan Al-Quran dan memuat naik komunikasi jelik di media sosial. Tertuduh ex-Venezuelan 21 tahun yang merupakan penuntut Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah membuat pengakuan tersebut di hadapan Hakim Harmi Tamri Muhammad selepas pertuduhan dibacakan. Bagi pertuduhan pertama di bawah Seksyen 295 Kanun Keseksaan, tertuduh didakwa memijak Al-Quran dengan niat menghina Islam yang membawa hukuman maksimum penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Pertuduhan kedua pula dibuat di bawah Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana memuat naik hantaran jelik menerusi aplikasi Threads. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum di bawah Seksyen 233-2 Akta sama iaitu denda sehingga RM500,000 atau penjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya sekali serta denda tambahan RM5,000 bagi setiap hari kesalahan diteruskan selepas sabitan. Tertuduh ditahan pada 25 Februari lalu dan direman sehingga 3 Mac selepas tular gambar memijak Al-Quran serta tangkap layar hantaran media sosial yang didakwa miliknya. Kes dikendalikan Pengarah Pendakwaan Negeri Pahang Syahrizad Ismail dan Timbalan Pendakwa Raya Siti Aisyah Abdul Wahab, manakala tertuduh diwakili Peguam Muhammad Amirul Afiq Muhammad Lokman dan Muhammad Rusnizam Abdullah. Pendakwaan memohon jaminan RM50,000 atas faktor keseriusan kes, namun pihak pembelaan meminta RM10,000 dengan alasan ia sekadar cagaran kehadiran. Pembela turut mengemukakan nota klinik yang menyatakan tertuduh pernah mendapatkan rawatan gangguan psikologi ketika berusia 15 tahun. Mahkamah membenarkan jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin serta syarat melapor diri di Balai Polis Jaya Gading setiap 1 hari bulan. Sebutan semula kes ditetapkan pada 8 April 2026. Sebelum ini, pendakwah bebas Firdaus Wong Wai Hung mendakwa individu terbabit seorang mu'alaf yang memeluk Islam pada 20 April 2025 dan menggunakan nama Muhammad Zain. Menurutnya, pemuda itu sebelum ini menunjukkan kesungguhan tinggi untuk memeluk Islam dan kerap menghubunginya bagi mendapatkan bimbingan. Tertuduh sebelum ini juga telah memohon maaf atas perbuatannya, manakala bapanya membuat laporan polis kerana bimbang terhadap keselamatan anaknya.